Assalamualaikum. Okey, barang unboxing. Ni HIK Vision punya security alarm, wireless punya version. Senang untuk pemasangan berbanding dengan yang wired lagi murah sikit lah, tapi dia pemasangan tu agak susah berbanding dengan yang wireless punya sistem. Ni tengok, ini saya beli kali dengan dia punya sounder. Okey, sounder ni AX Pro Kit. Basically yang ni basic kena ada lah. Basic minimum perlu ada untuk masuk kalau kita nak pasang alarm sistem yang basicnya. Okay. Dalam ni apa set dia. Okay, saya keluarkan AX Pro punya. Lepas dia bagi yang ni key fobnya tu. Saya ada dua sensor dia bagi. Okay, PIR sensor satu. Lepas tu dia bagi door sensor. Okay, tak ada dalam ni. Ni set dia. Yang ni untuk magnetic contact lah. Kita pasang kat tingkap ke boleh kat pintu. Biasanya pintu rumah lah, pintu utama. Okay, ni key fob. Remote dia untuk kita enable atau disable. Contoh kita keluar rumah, kita tekan yang ni untuk enable dia. Lepas tu yang ni, bila kita dah sampai rumah balik, nak masuk rumah tu kita on yang ni. Kalau kita tak tekan yang tu, dia akan bunyi alarm lah. Okay. Yang ni movement sensor, sama ada pintu belakang ataupun dalam rumah, area-area yang betul-betul nak alert. Okay. Dia lalu, bila kita enable ni, dia akan bunyi. Basically yang ni dah ada alarm dia, alarm dalam rumah lah. Dan dia hantar alert dia wireless. Dia hantar alert ke apps telefon kita lah. Dia ada video calibration, voice guide, smart config, ke web server dia, long battery life. Dia declare, tak silap saya 3 tahun. Dia ada apps dia, memang senang lah. Ada stiker, dia tampal. Kalau kita masuk rumah tu kat kedai, twist dalam ni, dia ada. Yang ni dia dah ada bateri dalam ni. Dia dah ada bateri, built in. Dia boleh pasang plug dengan network cable, ataupun wireless, ataupun SIM card. Kita pasang. Ni communication punya port lah. Kita kalau nak pakai ni, nak reset. Benda ni, kalau dia ada sensor sini, bila kita buka, without off dia punya sistem, dia akan bunyi alarm juga. Bila kita pasang kat dinding ni, pencuri cabut dia, benda ni daripada sini untuk reset ke apa, dia akan bunyi alarm lah. Ni dia punya ni, masuk kat sana ni, plug dia datang yang standard TV lah. Tengok set yang dia bagi, tunjuk sikit dekat luar. So ni dia punya sounder. Sounder ni pun bateri dia kata tahan 2-3 tahun tak. Kita boleh setting, dia siap dengan lampu. Dia pun wireless juga, dia ada security juga. Dia ada button ni, saya pasang ni, kalau benda ni cabut pun bunyi. Ni dia ada nanti bracket ni, dia dah siap bracket ni. Oh ni bracket ni, ni screw, so dia cabut bracket ni, pasang. Kalau orang remove, benda ni boleh bunyi juga. Dia punya bunyi kuat juga, memang kuat lah. Boleh lah satu taman masa boleh dengar. Okay. Ni kena tambahan lah. Yang satu set ni harga 500 ke 700 lebih kurang. Satu set yang basic ni. Lepas tu sounder ni dalam 300 lebih kurang. Lebih kurang lah harga set pasar. Okay. Ni satu set dia. Set yang kita dapat. Sensor dia. Untuk pembelian boleh tekan button di bawah. Jangan lupa tolong komen, like serta follow. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum.